Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Masri Muhammad Channel dalam siri Ziarah Masjid Malaysia episod yang ke-95 kali ini. Semoga kehidupan kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi sahabat-sahabat dan kawan-kawan yang baru pertama kali masuk di channel saya ini, sila subscribe dulu channel ini. Mudah-mudahan ia membantu saya untuk berkembang di masa-masa yang akan datang. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, saya sekarang ini sedang berada di kawasan Gombak di Kuala Lumpur. Ini baru saja keluar daripada Tol Gombak menuju ke pusat bandar melalui MRR2. Jadi dalam perjalanan ini saya bercadang untuk singgah di kawasan Nuansa Maju untuk ziarah sebuah masjid yang terkenal di kawasan itu. Masjid yang dimaksudkan ini dibina di lereng bukit dan dapat dilihat dengan jelas dan begitu cantik daripada lebuh raya Diuk. Masjid yang akan saya ziarah ini namanya Masjid Usamah bin Zaid yang terletak di Seksyen 2 Nuansa Maju, Kuala Lumpur. Alhamdulillah saya telah pun sampai di perkarangan Masjid Usamah bin Zaid ini, dan seperti saya sebut di awal video tadi, masjid ini dibina di lereng bukit dan kita akan mendaki bukit untuk ke tempat parking. Dari aspek seni banner kita lihat Masjid Usamah bin Zaid ini menampilkan gabungan rega bentuk Islamik tradisional dan juga elemen moden. Struktur bangunannya kelihatan kemas dan daripada luar kita dapati masjid ini dihiasi dengan bentuk geometri Islamik yang sederhana tanpa hiasan yang berlebihan namun tetap tampak elegan. Jadi reka bentuk ataupun struktur masjid ini dibina ataupun disesuaikan dengan situasi lereng bukit di mana Dewan Solat berada di tingkat 1. Sementara itu kita lihat kubah masjidnya kelihatan begitu elegan, cantik dengan motif bunga berwarna merah jambu dan dapat dilihat dari jarak yang jauh. Jadi kita dapati kubah masjid ini sebenarnya bukan sekadar hiasan tetapi merupakan identiti sesebuah masjid itu sendiri. Jadi masjid ini dinamakan sempena Usamah bin Zaid, seorang sahabat Nabi Rasulullah SAW yang terkenal dengan keberanian, kebijaksanaan dan juga kepimpinan yang luar biasa walaupun pada usia yang sangat muda. Usamah ini adalah anak kepada Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi yang sangat disayangi. Usamah pernah dilantik sebagai panglima perang tentera Islam ketika berusia sekitar 18 tahun dalam peperangan dengan tentera Rom di Syam. Dari sudut sejarahnya, pembinaan masjid ini bermula pada bulan Mac 2004 dan siap sepenuhnya pada Oktober 2008 dengan kos sekitar 19 juta ringgit. Solat Jumaat pertama telah diadakan pada 16 Julai 2008 sempena perasmiannya oleh Yang di-Pertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin pada hari tersebut. Kapasiti masjid ini dianggarkan 5,000 orang jemaah untuk satu-satu masa. Saya sekarang ini sedang perlahan-lahan menuju ke Dewan Solat Utama masjid ini dan kelihatan di bahagian hadapan pintu masuk ke ruang solat utama ini ianya dihiasi dengan pemisah dinding berukiran kayu tradisional yang begitu menarik. Kita lihat ianya bermotifkan bunga dan kekuatan motif bunga ukiran kayu tradisional di masjid ini begitu jelas sekali yang dapat kita kaitkan dengan kemahiran pengukirnya. Jadi pemisah dinding daripada ukiran kayu tradisional Melayu ini menarik perhatian saya, di mana saya dapati ianya boleh
membolehkan cahaya semula jadi masuk ke ruang solat dengan mudah, membuatkan dewan solat ini lebih terang, selesa dan damai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li abwaab rahmatik, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Beginilah suasana dan kondisi Dewan Solat Utama Masjid Usamah bin Zaid ini, berada dalam keadaan yang baik, bersih dan terjaga. Saya dapati susun atur ruang solat ini direka secara yang terbuka tanpa banyak halangan visual, menjadikan ruang solat ini terasa luas, tenang dan tidak sempit walaupun ketika dipenuhi ramai jemaah. Lantainya beralaskan kapet yang kemas dan lembut, memberikan keselesaan kepada jemaah untuk solat ataupun duduk mengikuti kuliah agama dalam tempoh yang lama. Saya dapati salah satu keunikan Dewan Solat Utama Masjid ini ialah dari segi pengudaraan dan juga pencahayaan semula jadi yang terbaik. Tingkap dan juga bukaan di sekeliling ruang membenarkan cahaya matahari masuk secara lembut sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada lampu pada waktu siang. Selesai saja solat tadi, saya terus saja ke bahagian hadapan masjid ini untuk melihat mihrab dan juga mimbar masjid dengan lebih dekat. Jadi mihrab ini merupakan titik fokus utama di dalam sesebuah ruang solat masjid. Jadi berfungsi sebagai penunjuk arah kiblat yang tepat dan mudah untuk kita lihat. Jadi mihrab masjid ini kelihatan reka bentuknya ringkas saja namun tetap kemas dan elegan. Namun mimbarnya sangat unik dan menarik, seolah-olah 2 tingkat dan diperbuat daripada kayu dengan ukiran yang sangat halus dan cantik. Selain daripada ruang solat tadi, masjid ini juga dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti bilik kuliah, dewan serbaguna, sekolah rendah agama serta kemudahan-kemudahan yang lain seperti pengurusan jenazah. Kita dapati bahawa masjid ini sangat aktif menganjurkan kuliah-kuliah agama, program remaja, aktiviti kebajikan dan juga program kemasyarakatan. Jelas menunjukkan bahawa masjid ini bukan sahaja berperanan sebagai tempat ibadah harian tetapi juga berperanan sebagai pusat komuniti Islam bagi masyarakat sekitar Wangsa Maju ini. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, sebelum saya meninggalkan Dewan Solat ini, saya sempat bertemu dan berbual dengan 3 orang saudara seagama kita yang berasal daripada Shanghai, China. Katanya mereka datang melancong ke Malaysia dan tinggal di hotel berhampiran. Shanghai? Shanghai? Oh. Why you come here? Holiday. Oh, holiday. So what's your name? Halilullah. Halilullah. You? Muhammad Ayub. Muhammad Ayub. Haji Muhammad. Muhammad. Haji Muhammad. Masri Muhammad. Misra. Masri. Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya mula meninggalkan Masjid Usamah bin Zaid ini dengan perasaan yang puas hati. Sebuah masjid yang menjadi nadi aktiviti masyarakat setempat di sini. Namun saya juga ingin mencadangkan supaya bahagian luaran masjid ini yang agak kusam ini dicat semula. Mudah-mudahan dengan penambahbaikan ini ia mampu menjadikan masjid ini lebih menarik, selesa dan berfungsi untuk masa-masa yang akan datang. Sekiranya sahabat-sahabat dan kawan-kawan berada di sekitar kawasan Wangsa Maju ini, jangan lupa untuk datang dan juga ziarah Masjid Usamah bin Zaid di kawasan ini.
Terima kasih kerana sudi menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, komen dan juga share video ini. Mudah-mudahan ianya dapat ditonton oleh lebih ramai lagi kawan-kawan dan sahabat kita yang berada di luar sana. Semoga kita dapat berjumpa lagi dalam video-video saya yang akan datang. Salam hormat, salam ceria dari saya, Masri Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.